Kau puasa ke? Bukan raya ke? Raya Tahang. Sorry. Ha. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini saya nak umumkan acara yang paling dinantikan tiap kali Ramadan, iaitu Pesta Panjut Raya. Dan tahun ini hadiahnya bukan calang-calang. Tiket pergi umrah bernilai RM50,000. Weh, kan dia pula yang menang. Pemenang kita 5 tahun berturut-turut. Samad, ada benda nak disampaikan? Tok Ketua, alahai. Tak perlulah mention saya ni pemenang 5 tahun berturut-turut. Selaku pemenang Pesta Panjut Raya 5 tahun berturut-turut, saya ingin memberi pesanan kepada semua orang kampung. Okay? Be creative. Okay? Dah cukuplah 5 tahun berturut-turut saya jadi juara. Ya? Ingat semua, please be creative. Kreatif. Baiklah, untuk pengetahuan semua, arwahnya si Samsiah ada mewakafkan rumah dia untuk orang-orang yang tak berkemampuan. Jadi tengok dekat belakang rumah dia tu, ada buluh. Yang gitu-gitu tu, belakang tu. Jadi pada mereka yang mungkin nak guna buluh-buluh ni untuk pesta panjut raya tu, ambil lah. Sebelum kita bersurai, anaknya Pak Man Lebo, ingat tak? Sekarang ni dah pun menetap dekat kampung kita. Jadi saya perkenalkan, Razak. Dia ni dah bertahun-tahun tak balik kampung. Sekarang ni tiba-tiba pula muncul ni. Apa hal dia ni? Razak, alang-alang kamu pun dah menetap dekat kampung ni. Jadi apa salahnya kalau awak join? Kamu pun pernah bersahabat baik dengan si Samad ni kan? Panas kan? Jom kita tengok drama flashback diorang dengan Astro One. Macam-macam boleh jadi. Flashback bermula dengan bersaudara. Kesana kesini gelak tawa sama dikongsi. Umpama nyawa bersarungkan badan, bersumpah bersahabat sampai ke lahir. Dari kecil sampai ke teruna, menolong dunia berdua bersama. Kerana cinta remaja mereka bersengketa. Rupiah setan yang hancurkan segalanya. Ada kepelamin hidup bahagia. Ada kecewa membawa hati yang merana. Begitulah flashbacknya. Siapa Samad Seberazak ni? Confuse aku, Zee. Samad tu Mekin, Razak tu Mirul Aiman. Oh, suka tingkau orang lah. Yeah. Balik dah. Tak ambil buluh ke? Tak ada. Dah habis dah. Semua kena sapu dengan Samad. Tamak tu. Weh, ingat. Be creative. Tengok. Kalau macam tu boleh pelita je lah. Masalahnya, pelita pun kena borong dengan Samad juga. Memang kena pakai pelita dengan buluh je ke? Untuk buat panjut? Boleh je guna benda lain. Tapi tak sempat, bang. Dosa ni dia orang datang nak bagi makan. Macam mana? Alah, tak apa. Kita ni kan dalam iklan raya. Apa-apa boleh jadi dengan montaj. Hah? Macam mana tu? Macam Astro One, macam-macam boleh jadi. Montaj! Yeah! Apa konsep pesta panjut kamu ni?
Kita berkonsepkan minimalis. Uish. Art berat ni. Berat sangat ni. Disebabkan konsep kamu ni minimalis, maka saya pun minimalis lah ya. Kosong. Okey. Tok, lepas ni kita ada berapa banyak rumah lagi? Tinggal rumah Razak dengan Samad. Razak sama. Mari semua. Ya. Terima kasih. Razak, apa gelap gelita rumah kamu ni? Minimalis juga ke? Taklah. Cuba Tok Ketua tekan remote ni. Wah, ada remote. Wow. Wow, dahsyat gila ni. Rasanya kita dah jumpa pemenang kita ni. Ini tak boleh jadi ni. Hui! Tapi lah! Tepi! Ada manis. Aiskrim lah, coklat. Diet lah bang. Ai? Tok. Samad. Ya. Juara 5 tahun berturut-turut kot. Takkan ini aja. Ha? Apa dah tak ada idea ke? Mana being creative? Ada tu. Sabar tu. Sabar. Kalau setakat kita panjut LED tu tak ada benda lah pada kita. Kan? Juri. Dah bersedia? Silakan. Tok, sedia Tok? Ya. Sudah. Tuan-tuan dan puan, daripada juara Pesta Panjut Raya 5 tahun berturut-turut. Ini makan dia. Wow, mantap cari efek rumah terbakar lah. Mantap. Rumah terbakar? Lepot tak tahu pula. Tok, rumah saya Tok! Rumah saya terbakar Tok! Bakar betul ke? Betul. Allah. Oh, mati. Kampung, tolong kami! Tolong! Barang-barang rumah saya Tok! Barang-barang rumah saya Tok! Barang-barang saya! Samad! Jangan Samad! Bahaya Samad! Jangan! Bahaya Samad! Ini semua salah kau! Apa besar pula salah aku? Asalnya bunga api ni semua tak ada. Tapi sebab kau buat rumah kau lebih meriah pada aku tambah bunga api ni semua. Kau tahu tak? Kau dengar tak? Kau sendiri yang tak ubah mengecut tu. Aku tetap akan salahkan kau. Kalau kau tak balik kampung ni, semua benda ni tak akan jadi, Raja. Belah! Kau rumah saya, kau! Ketua. Razak. Kalau esok kita kumpulkan orang kampung, boleh? Boleh je. Tapi nak buat apa?
Tok, Tok apa semua ni, Tok? Cantik kan? Raya nanti jangan lupalah. Jemput saya beraya kat rumah. Tok, terima kasih banyak, Tok. Tok banyak tolong saya. Saya tak tahu macam mana nak balas ni. Kenapa terima kasih dekat saya? Nak buat apa? Patutnya awak terima kasih dekat si Razak tu. Razak? Ya, Razak. Dialah yang mengajak orang kampung untuk betulkan rumah arwah Samsia ni. Lepas tu letakkan dekat sini. Selamat Hari Raya bang. Maaf batin. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jak. Jak. Aku tahu aku banyak buat salah kat kau. Dulu aku tahu. Aku sedar yang kau suka sangat dekat Rukiah. Tapi aku degil. Aku rampas Rukiah daripada kau dan aku kahwin dengan Rukiah. Tapi aku tak sangka langsung yang kau terasa hati sampai macam tu sekali. Kau tinggalkan kampung. Kau buang diri kau jauh kat tempat orang. Sebenarnya kahwinan aku dengan Rukiah pun tak ke mana je. Tak jauh pergi. Aku nak kau tahu yang lepas Rukiah tinggalkan aku mula sedar dan aku betul-betul rasa apa sebenarnya yang aku hilang. Aku bukan hilang Rukiah, tapi aku hilang kau. Jak, engkau kawan aku yang aku dah sia-siakan. Dan lepas apa yang jadi kat aku baru-baru ni, aku betul-betul tak sangka yang kau masih lagi ada hati dengan aku sebagai kawan. Kau bersusah payah, kau bantu aku. Aku rasa macam Tuhan bagi aku peluang yang kedua. Jadi aku betul-betul harap kau akan maafkan segala kesalahan aku. Jak. Maafkan aku, Jak. Kau janganlah rendahkan ego kau macam tu. Buruk tau. Aku dah lama buang sakit hati aku kat kau. Benda dah lepas dah. Kalau Tuhan boleh maafkan, kan kita tak boleh. Terima kasih, Jak. Perbezaan kita ketepikan. Yang sama kita eratkan. Mana retak kita sambungkan. Hulurkan tangan, sambut kemaafan. Bukan tak seronok raya sendiri. Bila bersama, lagi jadi. Salam Aidilfitri.